Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan penuh rasa syukur kami memanjatkan doa kepada-Mu pada hari yang penuh bermakna ini. Majlis bacaan kita Belia Malaysia sempena sambutan Hari Belia Negara tahun 2025. Engkau berkatilah majlis kami, Ya Allah. Limpahkan rahmat dan kasih sayang ke atas kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami generasi madani yang membesar dengan nilai kemampanan dalam menjaga bumi-Mu, yang hidup dalam kesejahteraan dan kasih sayang sesama insan, yang berfikiran kreatif dan mempunyai daya cipta demi masa depan negara, yang sentiasa menghormati ibu bapa, guru dan semua yang berbeza. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-samalah kita menyaksikan tayangan video ucapan dan amanat sempena Hari Belia Negara daripada YB Menteri Belia dan Sukai, YB Timbalan Menteri Belia dan Sukai dan Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukai. Kami Belia Malaysia sepenuh iltizam berikrar, bersatu hati menawar bakti, mengukuhkan azam memantapkan iman, mempertingkatkan ilmu menepani cabaran. Bahwasanya kami penuh kesedaran dan keinsafan, berjanji sepenuh hati, taat kepada Tuhan, setia kepada raja dan negara, berakhlak mulia, berjiwa merdeka, demi memperkukuh kemampanan Belia, menjamin kualiti dan kesejahteraan Belia, menyelah bakat dan daya cipta Belia, menyubur budaya hormat Belia, membawa suara keyakinan Belia dengan penuh rasa ihsan